Malaysia lawan Vietnam, 10 Jun 2025 di Stadium Bukit Jalil. Kalau korang seorang peminat bola tegar, korang akan tahu bahawa ini bukan sekadar perlawanan kelayakan biasa. Ini misi balas dendam dan wajib menang demi maruah negara kita. Sejak AFF 2018, pasukan Harimau Malaya sentiasa ditewaskan oleh pasukan Vietnam. Kita tewas di final AFF 2018, tewas juga di separuh akhir AFF 2022. Pendek kata, mereka dan Thailand jadi penghalang utama kita di Asia Tenggara. Tapi sekarang situasi dah berubah. Harimau Malaya sedang melalui satu revolusi dalam dunia bola sepak Asia Tenggara ketika ini. FAM dan jurulatih Peter Klamovski telah membawa bersama-sama mereka satu perubahan yang agak besar dengan membawa masuk beberapa lagi pemain warisan berkualiti, ditambah dengan pemain-pemain lokal sedia ada, bersedia untuk memecahkan dominasi Vietnam dan Thailand di rantau ini. Prestasi semasa. Dalam kempen kelayakan ke Asia kali ini, Malaysia bermula dengan langkah kanan. Kita baru sahaja menewaskan Nepal dengan 2-0 pada bulan Mac dan bakal berdepan Vietnam pada 10 Jun ini. Persediaan teliti harus dilaksanakan untuk menjamin kemenangan mutlak di laman kita sendiri. Vietnam pula telah membelasah dengan rakus Laos dengan 5-0 di Mai Dinh. Kemenangan yang amat memberangsangkan untuk melonjakkan keyakinan mereka berdepan dengan negara kita. Taktikal. Di bawah Peter Klamovski, Malaysia dijangka menggunakan formasi 3-4-3. Ianya lebih fleksibel dan agak seimbang di antara pertahanan dan serangan, sesuai dengan kekuatan kita. Kemasukan pemain-pemain seperti Hector Havel telah memantapkan bahagian tengah Harimau Malaya. Ditambah pula dengan ketibaan beberapa lagi pemain warisan di posisi-posisi penting seperti bahagian serangan, yang mungkin akan dikemudi oleh Rodrigo Holgado, Emmanuel Manchuka dan Joao Figueiredo. Digandingkan dengan kelincahan Arif Aiman dan Faizal Halim, Harimau Malaya dilihat bakal menggegar di Bukit Jalil 10 Jun ini. Di bahagian pertahanan pula kita akan mengharapkan ketenangan Dion Coles dan beberapa edisi terbaru pertahanan Harimau Malaya, Gabriel Palmero, John Irazabal serta kereta kebal terbaru kita, Facundo Garces, pertahanan tinggi lampai dari Deportivo Alaves di Spanyol. Kelebihan di tempat sendiri. Kita sebagai penyokong tegar, akan berharap Bukit Jalil akan jadi neraka buat Vietnam. 70 ke 80 ribu penyokong, sorakan menggegar stadium dan nyanyian ekor harimau sejati berkumandang bakal menggetarkan hati pemain-pemain Vietnam. Jika ditakdirkan Malaysia dapat gol awal, tekanan akan membaham mental pemain-pemain Vietnam hidup-hidup. Harimau Malaya harus mengambil peluang tersebut untuk menekan dan menamatkan terus perlawanan tersebut jika boleh. Ramalan kami, Malaysia 2, Vietnam 1, tapi semuanya bergantung pada semangat, fokus dan taktikal yang betul. Apapun yang terjadi, kita kena bagi sokongan padu. Kalau korang percaya Harimau Malaya boleh menang, komen boleh di bawah. Dan sertakan ramalan korang sendiri. Jangan lupa like, share dan subscribe. Demi bola dan negara, kita jumpa lepas game nanti.